pisang lah. Selalu kita pergi kat makcik, makcik goreng pisang. RM1 dapat 3 keping. Nak pula anak makcik tu cantik, hari-hari kita pergi beli. Kan? Kali ni tak payah orang bujang. Buat sendiri goreng pisang, pikat balik anak makcik tu. Bahan-bahan untuk goreng pisang sangat-sangat senang. Ni tepung untuk menggoreng yang kita beli hari tu. Kalau kita nak buat sendiri memang kena campur banyak tepung. Pisang, ni dia pisang. Hari tu kita beli pisang abu. Ingat jangan beli pisang ali. Tak wujud pun pisang ali. Jangan beli pula. Dia akan lembik. Pisang abu ni dia tebal kulit dia keras sikit. Memang sedap. Dia luar nanti kita sadurkan dengan tepung goreng tu. Luar dia rangup, dalam dia basah-basah lagi. Wah. Masukkan tepung sikit demi sikit Bukan apa, nanti kalau terlebih sangat nanti tak ada pula air nak kacau macam mana kan. Kita letak air sikit. Sikit demi sikit. Bukan apa, kan kejap lagi ada yang cair kita boleh tambah. Kalau yang pekat kita boleh tambah air. Macam tu lah orang bujang. Step by step. Jangan terus tepung semua kau taruh. Lepas tu air tak ada. Kacau-kacau pekat. Kita masukkan sedikit garam sebagai perasa. Jangan terlampau banyak sangat. Agak-agak je. Sebab apa? Nanti kalau masin kita tak boleh nak apa? Nak tawarkan dah. Kalau apa? Kurang masin nanti kita boleh masinkan lagi. Tambah garam je. Sedikit gula sebagai perasa. Okey, nampak pekat, cantik. Okey, ada lagi satu tips Nak bagi rangup tak goreng pisang ataupun nak bagi pisang kita tu kalau kita goreng dia kembang, dia punya tepung tu memang terbaik. Senang je. Kalau ada bajet lebih, letak air aiskrim soda yang dalam botol ke dalam tin, tuang je. Memang kejap lagi kau goreng pisang kau. Mantap. Okey, tepung yang lebih ni kita boleh simpan. Senang je. Orang cakap jangan potong pisang tu, buang kulit, lepas tu potong. Potong dengan kulit-kulit terus. Tapi janganlah goreng kulit. Takkan tu aku nak ajar kau kak. Okey, potong terus macam tu. Sekeping, 2 keping, jadi 3 keping. Nampak? Yang macam ni memang rangup. Nampak je simple macam tu. Tapi macam ni memang rangup. Dah macam tu, senang je. Ambilkan pisang-pisang ni, masukkan dalam tepung yang kita bancuh tadi tu. Nampak tu? Ingat jangan kacau kasar-kasar. Sebab pisang ni dia lembik. Kan kejap lagi, dia hancur kejap lagi. Daripada nak buat goreng pisang, jadi cokodok. Okey. Endamkan dia dalam tu. Nampak? Nampak bayi dia kena betul-betul tepung tu. Bukan apa, kalau kita goreng dia tak kena tepung nanti. Mana tepung kau? Sia-sia beli tepung tapi tak ada. Dah siap potong semua, dah siap gaul dah macam ni. Dah rendam dah pisang tu. Takkan nak bercakap je kat sini. Apa kata? Kita goreng. Jom. Sekarang ni kita nak goreng pisang. Nak goreng pisang kenalah pakai kuali macam ni ataupun kuali yang untuk menggoreng. Okey, panaskan api ataupun nyalakan api, panaskan kuali. Nak goreng pisang, ingat minyak kenalah lebih sikit. Bukan kita nak menumis. Okey, masukkan minyak sampai agak-agak suku kuali. Ataupun boleh tenggelamkan setengah daripada goreng pisang tu. Okey, alright. Campurkan semua terus sekali. Minyak. Campurkan pula. Okey, masukkan terus minyak. Kita biar betul-betul minyak tu panas dalam lebih kurang dalam 3 minit. 3 minit tu minyak tu dah orang cakap dah betul-betul panas, kita masuk. Cantik goreng pisang tu. Okey, senang je. Pisang-pisang yang kita potong tadi tu pastikan dia kena saduran tepung tu Kalau tak nanti kita goreng habis. Tak sedap. Pisang masak lembik, tepung tak ke mana. Okey, alright. Pastikan minyak betul-betul panas. Nak tahu panas tak panas, kita test lah. Dah ada tepung macam ni, senang je. Nampak tu? Memang cantik. Tepung dia tak terlampau cair, tak terlampau pekat sangat. Memang terbaik. Nampak tu? Okey. Ngam-ngam orang cakap. Ngam-ngam, sui-sui. Senang je. Pakai jari lah atau pakai tangan lah yang telah dibasuh. Supaya apa? Kita dapat rasa pisang yang disadur dengan tepung ataupun pisang yang kena yang kita celup dengan tepung tu ada tepung. Kalau kita pakai sudu kita tak dapat rasa. Okey, masukkan terus. Nampak tu. Tu pisang yang telah dibelah dua. Ni pisang yang belah tiga, dia nampak nipis sikit. Panas. Okey. Ingat. Nampak tu rangup dia tu. Sebalikkan dia. Jangan masak orang cakap overcook sangat. Kena perhatikan juga. Kan ada yang masak, ada yang tak masak. Tu dia Mujang. Nampak tu Mujang. Dah cantik dah. Berkala-kala. Orang cakap berkala apa? Dah bertukar colour ke golden brown. Kau jangan nak biar lama-lama sangat atas tu kan. Sekejap lagi hangus. Angkat terus. Nampak tu golden brown. Macam yang kita nak. Goreng pisang ni biar betul dia masak. Ataupun betul-betul bertukar colour ke perang-perangan. Ataupun golden brown macam ni. Memang colour dia ataupun rasa dia memang sedap. Dia tak hangus. Cakap. Kontrol api tu. Okey, nampak tu. Pokpek punya pokpek.
Bang. Nampak tu. Dah siap dah. Goreng pisang lebih 30 keping dapat. Orang bujang lah kena masak sendiri. Sebab apa? Bahan-bahan dia sangat jimat. Sangat cermat. Sangat murah. Lagi satu lagi. Masak ni lebih terjamin kebersihan dia. Apa lagi Orang Bujang? Masak jangan tak masak. Ni dah siap macam ni dah. Waktu pun hampir nak berbuka. Walaupun tak ada jam. Dah nampak dah gelap-gelap tu. Bolehlah kita hidangkan untuk berbuka puasa.